Weh, Gibran. Apa tu Gibran? Ada kejaran polis. Betul lah. Ada polis. Hah? Macam mana ni? Ada polis weh. Hah? Kau nak makan? Kau nak makan? Okay, boleh je. Nak makan. Jom, turun bawah. Aku nak makan lah dulu. Lagi kau dah sediakan makanan? Belum Kau cakap Alex kau. Lepak. Jom lepak. Jalan-jalan jom. Awal lagi tu lah. Dah nak maghrib weh. Asal nak lepak-lepak weh. Tunggu esok lah. Esok. Sekejap kita tu ambil makan seadanya lah. Itulah. Aku nak minum jap. Okay. Aku minum dulu. Sedap. Sedap tu air ni. Sedap. Adik dah bangun dah ni. Ini kau pagi ni. Baik tu kalau dia bangun sebab maghrib ni sekarang. Aduh. Baik tu. Makanlah. Kalau nanti kena sorok dengan hantu pula. Kan? Kau betul lah. Tak ada kes sudah hilang. Ada kes hilang malam-malam sebab hantu colek. Tu celek. Tu celek pula. Tu colek. Dia. Bukanlah. Hantu sorok kan. Hantu sorok kan. Tu ajak dia nak tengok dia lagi. Sekarang dah pukul berapa? Sekarang pukul 11 lah. Lama lagi. Dalam aku masak dulu. Tengok kalau ni. Sekarang dah pukul 11 dah. Weh, dah pukul 11. Tengok drama ke nak tengok apa dulu. Siapa nak makan? Aku baru habis masak. Aku nak ambil air. Saya. Makanlah. Ui, apa tu? Ui, korang ada berita weh. Berita. Dia kata berita pasal apa? Dia kata berita. Kau jangan lalang. Aduh, tu berita ni. Weh, ni. Korang tengok tu. Berita. Jangan apa nama dah? Jangan tukar cuaca. Kalau tak kena tangkap dengan polis. Woi. Tak habis baca ni lagi. Aduh hai. Jangan tukar dengan cuaca lah. Siapa yang boleh tukar cuaca? Tak. Woi, dah lah. Ingat lah. Loi. Woi, pandai cuaca. Jom makan. Dah lah woi. Nak kena apa? Tahu lah. Anik tidur dulu Jelah. Aku nak naik dulu lah. Okay, jom naik. Masuk bilik. Ya. Bilik ni mana? Bazir lah. Tu lah. Bilik air. Pula bilik. Ni Tu adik aku. Adik aku. Selamat pagi. Bangun. Oi, Ari, sekarang dah pukul berapa? Dah pagi. Cuba tengok dulu. Dah pagi. Dah pagi apa? Sampai matahari belum keluar lagi. Dah pukul 7 pagi dah. Terang dah. Jom. Aku nak mandi. Oi. Sekejap aku dah. Yes. Minum dulu. Minum. Oi, Ani. Mana Ani? Oi, Ani. Mati dah sini. Ya Allah, Ani. Baik kau bangun, Ani. Kan? Ani tidur mati ke apa? Hidup pun. Kenapa? Tak, saja kejutkan kau. Korang aku dah pergi beli makanan tau. Okey. Ikutlah kalau kau nak ikut. Jom. Jom, Gip. Cari makanan. Gip, kau bawa duit kan, Gip? Kau bawa duit kan? Tinggal. Tapi dalam kereta ni ada duit sikit. Aku selalu standby. Boleh lah. Apa tu weh? Apa benda? Sekejap. Alah. Benda tu weh. Okey dulu. Benda tu Gip. Sekejap. 20,000. Sila telefon TDR. TDR? Apa benda ni? Mana tu weh? Jom ni kok. Bahagia ke?
lagi ni. Dia larang masuk. Kena tunggu beli kot. Korang, kata nak beli makanan, baik beli makanan dulu. Nanti kita call. Aku ada aku ada 100 lebih. 100,000 lebih. Oh, aku rasa sini semua dah makan dah basi ya. Makasih. Wah, balik lagi Ban. Nanti kita beli yang kedai Shopee. Kedai tu kan ada. Ada Haris. Hai Haris. Bagi tepi yang motor. Tadi aku nampak dari rumah sana, aku nampak kau. Sebab tu aku datang. Ni apa oi? Tahu? Oi, Giba bagi aku dulu. Aku bawa Giba, aku nak tu. Oi. Panggil Anik weh. Mana Anik? Giba bagi aku bawa aja, aku nak pergi tu. Siapa nak ambil? Weh, aku dah telefon dia, aku dah beli. Yakin kau dah beli? Gibran bagi aku bawa. Oi, kau nak pergi mana? Aduh, dia kata naik kau. Dah beli. Jom, masuk. Jom. Janganlah. Tunggu dua orang lah. Sekejap aku, aku panggil dia orang. Haris, kau tunggu. Alah, tak ada pacak. Ni tunggu Haris. Haris datang. Oi, Anik, bangun Anik. Apa? Anik nak cuba tidur pun tak boleh. Dia ni. Tak boleh, jom. Kita ada beli mall. Jom, cepat. Haris dia tinggal tu. Takut Haris cakap, Haris nak tunggu aku tu Anik cepat lari. Haris. Tu lah macam Anik nak tidur dekat rumah je tu je. Kau nak pergi mana? Sini lah kata. Ni lah orang baru bangun. Ni lah POV orang baru bangun. Okay Anik. Anik tahu tak? Haris ada beli satu mall. Ada beli apa? Tahu dia beli mall kat sini. What the? Weh, dia cakap kat sini kan? Dia cakap kat sini ambil kunci lah. Aku nak pergi tu. Aku nak pergi sini lah. Haris ni betul ni. Haris ni beli mall ni. Cuba. Weh. Apa Lut? Fan. Apa benda ni? Weh, tukar cuaca. Kau kena hati tu. Alah, kereta. Weh, kakak kereta tu. Coba. Boleh buka pintu ni. Walau weh, kotornya. Assalamualaikum. Ui, kotor betul. Nama pun terbengkalai. Atas ni apa weh? Gibran. Tandas. Apa benda ni? Apa benda? Apa benda ni? Weh, apa benda ni weh? Gibran. Aircon sejuk betul. Apa benda ni? Boleh buka ni. Kawan tak boleh. Benda tu weh. Weh. Lut. Cuba tengok sini Lut. Apa? Ni, cuba tengok handphone aku ni. Dia cakap cuaca di luar semakin panas hingga 80 darjah. Serius lah. Panas betul. Mana Anik? Anik! Nak kita aku. Anak ini Lut. Apa? Tengok. Dekat sini dia cakap Michael Jackson dia pernah datang ke sini. Michael Jackson? Dia pernah. Aku tahu ini mall terbengkalai dulu ni. Masa ada dinding lepas tu dipukul. Weh, kau jom pergi sini Haris. Kau tak pernah nampak benda ni. Cantik. Mana? Tengok ni dalam ni. Apa ni? Beli tukar cuaca. Tukar cuaca. Lut. Ya, apa benda ni kat bawah ni? Cuba aku tekan. Mana nanti kan? Hijau weh. Korang. Haris.
Aduh. Aku masih ingat lah. Oi, tu ya. Hamis aku nak bagi tahu ni. Aku rasakan. Kan kau cakap pada apa ni kau kan apa ni 40 darjah panas dia kan 20 kan 80 kan. Nah, aku ada idea. Apa kalau boleh jom kita buat snow. Kita buat salji. Okey tak? On tak? On. Aku rasa kita Lut. kita buat. Ani keluarlah daripada sini. Ani tak masuk penjara. Bye-bye. Lut. Kita test malam dulu. Lut. Kita test buat malam dulu. Jom mah. Kita test buat jadi malam dulu. Jom. Kat mana ni? Aku tak faham. Ya, aku buat. Jom. Tekan button ni kot. Lut, cuba tekan button ni, Lut. Tekan button merah ni. Sekejap. Sekejap ni mesti detect. Woi. Sekejap. Kenapa ni? Saya ni juga. Tekan lagi satu. Mana? Tu elektrik. Woi. Apa benda ni? Ajak aku. Apa tekan? Kita jaga laptop. Jom, kita jaga laptop. Ya, bukan. Aku elektrik. Okay, on. Lut, kat sini Lut. Kat sini dia cakap nak seluruh dunia ke nak kat Malaysia je? Macam je lah. Aku tengah try. Sebab Ada butang. Korang nak tekan ke? Tekan butang ni. try. Cuba tekan asal ni? Aduh. Sakit kepala aku. Aduh. Woi, apa dia terjadi korang? Woi. Dunia dah gelap ni. Elektrik asal. Kau pegang apa tadi? Dia ada call daripada Ani. Aduh. Ani. Okey, Ani. Kenapa Ani? Lut. Apa kau nak main dekat depan rumah kita? Dekat depan rumah ni. Gelap. Woi, okey lah ni. Lu tu tak boleh. Woi, betul lah. Cakap Ani gelap. Apa yang kita buat tu gelap. Jom keluar. Ni jangan keluar. Tak boleh. Belakang. Jangan keluar sikit-sikit. Lut, yang paling pertama saya nak cakap, Lut buat apa tadi dekat situ? Okey, buat. Aduh. Macam mana kau keluar? Gelap betul. Asal langit macam ni? Sabar. Aku nak bersihkan semua ni. Foto-foto ni. Sekejap. Kita kenalah kemas dulu Kita kena cerah dulu. Macam mana? Buatlah balik. Tapi dia cakap tadi kan. Tadi tulisan kat atas tu kan. Dia cakap kena tunggu 5 tahun ni. Yakinlah 5 tahun. Aku nampak tadi tu kot. 1 jam. Aku salah. Okey. 1 jam ke 5 jam? Oh, iya. 5 jam ke 4 jam? 5 jam. 5 Aduh. Ni kata Ni ni. semua aku nak simpan dulu kat belakang. Janganlah. Nanti kan polis kata jangan tukar cuaca. Polis. Jangan. Jom kita belakang balik polis. Lagi. Polis. Aku rasa polis. Terang. Masuk. Masuk Polis. Aku nampak tadi macam macam ada bunyi siren. Cukup ni. Ni macam mana nak tutup ni? Kata kita tutup ni dia dah tak buka dah. Hari cepat hari. Masuk aku rasa kan kita tutup. Kita tutup elektrik ni baru apa nama dia? Baru boleh tu kot. Baru boleh tutup kan. Biarkan jadi terang balik. Cepat guys, polis. Nanti polis tangkap ni ke? Ya kawan aku dah selesaikan benda ni. Kena selesaikan. Haris, asal ada bunyi polis makin lama makin dekat. Haris, kita nak pergi. Jom lagi.
Semua polis. Oi, Agis. Agis, tolong Agis. Apa salah saya? Saya pergi tukar masa je. kau tak tahu ke dah dilarang apa tu? Mana kawan aku? Kawan aku pembuatlah. Okey lah dia takut. Okey. Jangan. Ya, ni kau. Weh, dia lari weh. Ani. Lari. Okey lah, siapa di sini saja tu. Kita lagi ni satu. Kalau kau nak tahu 42 kilo. Okey. Kau tahu dah tahu. Tu. Kau tu. Bye bye.